Man, kau ada nampak aku jaga aku? Cuba try call. Aku nak call macam mana? Call lah, call. Try call dulu. Try call dulu. Nak call apa, Man? Call. Hello, kunci. Oi, Kita kat mana dia? Tu. Kau cuba tengok poket belah kiri, belakang. poket belah kiri belakang. Oi, Man. Man. Kereta aku rosak, Man. Cuba kau checkkan kereta aku jap. Kau ada knowledge sikit pasal kereta. Penutup angin tayar mana ada? Baru masuk. Tak ada kaitan, Man, benda tu, Man. Kau try start. Ni, yang dalam ni tak ada start. Aduh, hai. Kau tak baca bismillah ni. Bismillah. Oi, Man. Kau tak baca bismillah ni. Kau tahu Syarul tu? Sampai sekarang tak nak bayar hutang, Man. Kau ni macam hidup bermasalah ha? Call dia tak angkat, Man. Dah lah berhutang aku. Kalau kau Syarul tak angkat, kau lah hutang. Bismillah. Assalamualaikum. Hutang? Oh, hutang. Bila nak bayar hutang aku ni? Tanya dia, hari ni boleh settle tak? Hari ni boleh settle? Hutang kau. Sorry doh. Aku lama tak bayar hutang kau. Okay, gerak lu. Okay. Gerak lu. Wih, sakit perut, Man. Pergi tandang Gerak tak? perut, gesek perut. Man, apa benda? Man sampai berak pun aku nak pakai phone. Call tarik kau. Hello, Ik. Man, aku lapar, Man. Apa? Kau lah siapa ni? Kau lapar. Rezeki tu Allah Ta'ala yang bagi tau. Kau lapar. Assalamualaikum. Lapar? Aku lapar ni. Kau percaya aku kan? Ya, aku tengok. Abang. Eh, Abang lapar kan? ah? Abang lapar kan? Ni tadi lapar suruh hantar kat abang. Lapar? Sangat ni. Kau tak percaya kan? Ui. Man, aku rasa konvo nanti aku nak kena beli kamera, Man. Konvo aku. Man, kau buat apa tu, Man? Kau dengar tak aku cakap apa? Aku nak beli kamera. Aku guna handphone Realme 14 Pro 5G ni je. Sebab kamera dia dah macam DSLR portrait lah. Kau tak percaya? Kau tengok ni gambar-gambar aku. Uish. Ui, Man. Macam artis. Macam artis K-pop kan? Macam artis K-pop Tak ada. influencer. Kau nak kamera kan? Ah. Nah. Kau bagi aku pakai dia. Tak, kau call lah kamera. Belah lah kau, Man.